dapat diabetik retinopati. Dan tahu tak sebenarnya diabetik retinopati antara punca kebutaan yang utama lah kat dunia ni. Macam mana ia berlaku? Bila kita ada masalah kencing manis yang berpanjangan, kita ada risiko masalah saraf pada mata, saraf optik kita. Dan juga ada risiko menyebabkan salur darah kecil dekat mata kita boleh rosak. Apa yang kita boleh bantu supaya kita boleh reverse keadaan ni, kita boleh nutrisikan balik mata kita, saraf kita, otot mata kita, pulihkan balik kita punya saluran darah, dan satu lagi kita boleh supply dengan banyakkan aliran oksigen ke bahagian mata kita. So macam mana nak buat? Senang je, sebab simple. Sekarang kita ada satu solusi yang simple. Kita boleh gunakan iVision from B International. So apa yang ada dalam iVision ni yang boleh membantu diabetik retinopati? Dalam dia kita ada, yang pertama kita ada blackcurrant. Blackcurrant ni dia melancarkan aliran darah khas sekitar kawasan mata. Bila aliran darah kat mata lancar, jadi akan menurunkan risiko saluran darah mata kita nak rosak. Dan akan mengurangkan risiko berlaku darah beku ke, salur darah tersumbat ke. Sebab dalam research paper US, memang ramai orang salur darah mata tersumbat dan buta sebelah mata walaupun pada usia muda, baru umur 30 tahun. Ini satu perkara yang sangat alarming lah untuk kita. Bila aliran darah kita dilancarkan dengan nutrisi daripada blackcurrant dalam iVision, oksigen akan supply dekat saraf optik kita, dekat mata kita, dekat otot mata kita. Lepas tu selain tu nutrisi, sebab bila kita ambil iVision ada 3 bahan, marigold, blackcurrant dengan maki berry. Semua ni very high antioksidan khas untuk mata. Dia ada lutein, zeaxanthin, mesozeaxanthin, anthocyanin. Itu semua antioksidan yang sangat bagus, dan 3 daripadanya memang paling powerful untuk mata. So bila kita bagi satu nutrisi yang banyak, yang impactful kepada mata, kita punya aliran darah dan otot mata, saraf mata, sel-sel dapat revitalize balik, dapat diperbaharui balik, dapat regenerate balik untuk jadi normal balik, insyaAllah. Dalam iVision juga ada maki berry. Maki berry ni sebabkan dia sangat tinggi antioksidan, dia boleh mengurangkan keradangan. Bila mengurangkan keradangan, jadi banyak masalah mata dapat dielakkan. So sebenarnya untuk kita pulihkan masalah mata kita, kita hanya perlu beri nutrisi yang terbaik dan lancarkan aliran darah, sebab kita nak supply oksigen yang secukupnya kepada saraf mata kita.